Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Okey, hari ni kita nak review lagi satu unit MPV kegemaran ramai rakyat Malaysia. Okey. So, sebelum tu jangan lupa subscribe, like, share dan komen video saya. Jom kita tengok kereta apa yang saya nak review dekat belakang ni. Alright, check it out. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, dekat depan kita ni ada satu unit Toyota Velfire. Yang ini Velfire Z Premier 2.4 Turbo tahun 20 yang ni tahun 24. Okey, tahun 24. So yang ini fully loaded, datang dah siap dengan Modelista body kit. Modelista body kit. Ada lagi tambahan, dia ada lampu biru kiri kanan tu, DRL tu. Dia ada tambahan. Datang original daripada Jepun dah ada tambahan. Lepas tu dia dah ada chrome dekat sini contoh di sini. Lepas tu ni nampak kalau tak sebelum ni di color macam color hitam, tapi yang datang dengan color putih. So dia ada nampak perbezaan dia lah. Okey. So model yang baru ni tuan-tuan sudah maklum, lampu pun masih juga lagi dia gunakan TI LED. Okey, TI LED, lampu dia besar. Okay, engine 2.4 turbo. Okay, so road tax dia dengan Alphard, road tax dia lebih murah sedikit berbanding dengan Alphard. Sebab Alphard punya engine 2.5. Okay, kita tengok keliling dia body kit semua dah siap sampai belakang apa semua memang lah. Okay, kan. Alright, so unit ni masih lagi available tuan-tuan masih lagi available. Kita tengok sebelah dalam dia pula. Okey, untuk kereta ni datang kalau Alphard dengan Velfire yang model Taha 40 ataupun AGH 40, dia memang dah ada dengan HUD. HUD memang dah ada. Okey, DIM ni dia dah tukar dia pakai yang lebih besar. Kalau yang lama tu, kalau yang original dia memang ada DIM, Digital Inner Mirror. Cuma yang ni dia tambah lagi besar dan dia pakai brand ni tuan-tuan Alpine. Brand Alpine bukan cikai-cikai. Okey, so dia punya skrin lebih besar dan lebih sharp. Okey, satu, dah ada HUD, ada DIM, ada Toyota Teammate. Mileage dia pula baru 12,000 lah. 12,000. Okey, so macam biasa model ni pun memang dah siap dengan 360 kamera, memang ada lah. Okey, jom tengok. Yes, 360 kamera memang ada. Apa tu? Auto parking pun memang ada. Right. So dalaman yang ini dia punya interior adalah color hitam. Dia ada dua color. Kalau apa? Velfire ni Taha 40, dia untuk interior dia ada dua color interior. Satu dia datang dengan color hitam, satu lagi datang dengan color brown. So yang ini datang dengan color hitam. Color hitam. Okay, so dia 7 seater, pilot seat, fully leather. Lepas tu ada panel roof. Panel roof dia ada, cuma yang tak ada roof monitor lah. Okay, tak apa, nanti kemudian boleh tambah kan. Okay, so seat dia full leather, memang premium. Pilot seat yang ini memang kita punya penumpang memang selesa. Kalau kita bawa mak-mak kita memang selesa, memang tidur lah orang cakap kalau daripada KL nak ke Melaka tu belum keluar lagi tol Sungai Besi, mak dah lelap. Selesa dia so yang ini, unit ni masih lagi available. Dia datang juga dah ada dengan power wood. Power memang adalah. So button dia dah ada kiri kanan. Okey, kiri kanan. Datang yang ini
dia tak ada spare tire. So bila tak ada spare tire, dia akan bagi dengan pump. Pump dia dekat sini. Okay, alright. So tuan-tuan, saya ada lagi banyak unit yang model Vellfire ataupun Alphard. AJH 40, AJH 30, Taha 40 memang saya ada lagi. Okay. So yang ini salah satu unit yang baru sampai juga yang saya terpukau sikit lah. Sebab saya kalau colour putih ni, bila dia dah main dengan body kit ni lepas tu dia main dengan lampu, dia totally dia terus dah menukar apa tu, rupa kereta tu jadi lebih menarik sebenarnya. Alright. Okay, so yang ini kereta ni tahun 2024 tuan-tuan tahun 2024. Unit ni masih lagi available. Datang dah siap dengan body kit. Ada lagi dengan DRL color biru depan ni. Okay, apa tu dashcam memang dah ada. Dah satu dashcam kat depan. Lepas tu DIM dia dah tukar pakai Alpine. Dia tukar lebih besar, lebih sharp, dia pakai Alpine. Okay, so tuan-tuan, unit ni kami nak bagi 8 tahun warranty dengan ekstra 2 tahun free service. Okey, 8 tahun warranty dengan ekstra 2 tahun free service saya nak bagi. Okey. Lepas tu booking serendah 500. Okey, booking serendah 500. Warranty 8 tahun, free lagi 2 tahun free service. Okey. So unit ni booking serendah 500. Boleh cepat-cepat dering saya, Afiq Kadila 019 729 2696. Okey, untuk yang ini harga dia adalah 340 on the road tanpa insurans. Harga dia adalah 340 on the road tanpa insurans. Okey. Okey tuan-tuan, saya tunggu tuan-tuan, Roger saya. Kita jumpa untuk next video. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen video saya. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum ji.